อินโดนีเซีย 32.5 หมื่นไร่ มากกว่ามาเลได้ Harry Mel, Harry Malaya. Malay. Siakap senohong lama ikan selah, bercakap bohong lama-lama jadi Anwar. Anwar, jangan kelirukan rakyat, beritahu rakyat cerita yang sebenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hairul Vlog Channel. Vlognya nomor 1 warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah berkunjung di Hairul Vlog Channel. Dan juga jangan lupa dibantu untuk subscribe, like, and comment, dan tinggalkan komentar kalian yang beradab lah gitu, yang sopan, yang santun. Jangan seperti komentarnya dari ya tetangga sebelah kita itu ya. Ini kita ambil dari channelnya siapa ya? Ya lupa, kita reaction saja videonya. Ini tentang netizen Malaysia murka gitu, pejabat Malaysia murkaan TV Thailand, apa ya, media Thailand sebut Malaysia itu Malaides gitu. Kok bisa ya Thailand menyebut Malaysia Malaides gitu? Ini bukan Indonesia ya, ini dari saya ambil dari TV-nya Thailand gitu. Seperti apa videonya, kita reaction videonya. Nah, ini kita ambil dari Ruangan Nusantara kembali ya teman-teman. Ini judulnya Thailand menghargai netizen King Indo, Malaysia sebut Melayu di seluruh dunia dengan sebutan Malaides. Seperti apa videonya? Yuk kita reaction videonya. Check it out. Nama Malaides semakin ramai dikenal di Asia Tenggara, terutama setelah netizen Indonesia ikut membantu memviralkannya, agar Malaysia semakin mendunia. Sebutan ini makin sering terdengar di Asia Tenggara, apalagi setelah muncul isu pemalsuan dokumen. Belum lagi, situasi terbaru terkait kekurangan minyak, dan kenaikan harga diesel di Malaysia ikut menjadi sorotan. TV Thailand pun ikut memberitakan isu tersebut, dan menyebut nama Malaides. Pejabat Malaysia pun tak terima, dan menyindir di Thailand pun ada Melayu yang berpusat di Malaysia. Bahkan bukan saja di Thailand, Melayu itu ada di seluruh dunia, tapi menurut mereka Malaysia adalah pusatnya Melayu. Walaupun aslinya Melayu itu berpusat di Palembang, tapi kita maklumi saja kelakuan tetangga emang begitu. Mari kita simak video lengkapnya. ทวงสัญญาอันวายกดินแดนให้อินโดนีเซีย 32.5 หมื่นไร่ มากกว่ามาเลได้ Harry Mel, Harry Malaya. Malaides. Siakap senohong lama ikan selah, bercakap bohong lama-lama jadi Anwar. Anwar, jangan kelirukan rakyat, beritahu rakyat cerita yang sebenar. Seharusnya menceritakan perkara yang sebenar berhubung punca kenaikan harga bahan api petrol, khususnya diesel, dilakukan secara terburu-buru dan bukannya memperbodohkan rakyat. Supaya Melayu di Malaysia ini berjaya, dan insya-Allah kalau Melayu di Malaysia ini berjaya, insya-Allah apa istimak yang ada yang kita lakukan hari ini dapat kita bantu kawan-kawan kita di Patani, Thailand, dapat kita bantu kawan-kawan kita di Cambodia, dapat kita bantu orang Melayu di seluruh dunia. Melayu ada di seluruh dunia. Sebab itu Melayu yang ada di seluruh dunia melihat Melayu di Malaysia ini harus bangkit berkuasa untuk membantu Melayu di seluruh dunia yang ada. Saya nak peringatkan kepada yang bukan Melayu, jangan risau, jangan takut. Melayu bangkit berjuang, pertama kerana nak menentang penjajah. Melayu bangkit kerana nak menentang kezaliman. Melayu bangkit kerana ketidakadilan dalam negaranya. Yang penting Melayu berjuang bersama dengan seluruh orang Melayu umat Islam yang ada dalam negara kita ini dengan pendekatan amar ma'ruf nahi mungkar.
menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Mengapa harus kita salahkan orang lain yang tidak mau membantu kita? Saya nak peringatkan kepada orang Melayu, kita yang salah kerana kita salah memilih pemimpin. Kita yang salah kerana kita tidak tahu memimpin. Kita yang salah kerana kita benar-benar tidak ikhlas bagi meneruskan perjuangan kita untuk agama, bangsa dan negara kita ini. Cuba kita lihat tentang masalah diesel yang ada hari ini. Saya bangkitkan bahawa tolong cari mekanisme bagaimana nak membantu rakyat di bawah sana. Saya dah bagi tahu kepada kerajaan, bila harga diesel naik, yang bermasalah adalah petani, pesawah. Sudah ramai di kalangan mereka yang hari ini tidak mahu lagi menanam padi. Akhirnya apa yang akan berlaku? Kalau satu musim sudah tidak ada lagi padi, maka bermakna satu musim, mungkin 6 bulan, kita tidak akan ada beras lagi. Maknanya food security adalah menjadi perkara penting untuk kerajaan melihat masa depan kita. Apabila saya bangkitkan ini, dia kata saya bebal. Saya nak bagi tahu kepada orang Melayu, Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ada hari ini, dia tidak tahu bahawa orang Melayu lah yang paling ramai menjadi pesawah. Hampir 200,000 daripada kalangan pesawah adalah orang Melayu. Oh iya, tapi ini orang Mereka Bangladesh. bertemu dengan saya dan maklumkan apakah mereka menanam padi ini semata-mata untuk berjihad, untuk menjadi miskin. Dan saya ingin maklumkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bukan saya bebal. Kamu Perdana Menteri yang bebal, tidak mahu melihat akan kesusahan umat Melayu yang ada di bawah sana. Maka sebab itu saya mohon untuk kita semua Johor nih. bangkit. Bagaimana untuk kita bersatu? Jadi sekarang ni ada desakan untuk kenaikan itu. Rakyat pula rasa terbeban dengan perkara ini. Jadi sekarang ni apakah langkah yang kependek untuk menyelesaikan masalah ini supaya tidak membebankan rakyat di luar sana? Silakan Perdana Menteri. Langkah jangka pendek ialah untuk kawal kenaikan. Maknanya, Tan Sri, ini satu tuntutan janji daripada Tan Sri tempoh hari. 2 minggu lepas, hari Rabu, Tan Sri kata tunggu PM kita datang dan saya boleh bertanya. Dah bagi 3 soalan. Ya? Dah bagi dah 3 soalan. Ini adalah bukan perkara lain. Belah sini pun lepas, belah sini pun Menuntut janji. Ini menuntut janji. Apa saranan daripada Tan Sri tempoh hari? Dah ketua WIP Tak, bagi bukan- pasal masa ni. Sebab itu lain kali. Bukan addendum. Ini perkara lain saya kata. Oh. Perkara lain. Perkara lain. Sementara PM ada di sini. Perkara lain. Ya, Perkara lain bersangkut paut dengan soalan tak? Tak. Oh tak boleh. Ada soalan daripada Jelutong. Baik. Soalan Tan Sri yang bagi kebenaran itu hari. Saya bagi kebenaran tapi kena adjust dengan ketua WIP. Soalan tu kena adjust. Kita ada sistem dan hukum. Tak. Ikut Tan Sri hukum itu. cakap, tanya sahaja Ya, bila PM sekarang datang. tamatlah sesi. Saya nak Untuk bertanya, waktu nak pertanyaan cabaran menteri. daripada Jelutong. Tanya kalau dia datang. Yalah, tanya maksudnya kena work. Kita ada sistem, kena work dengan ketua WIP lah. You tak boleh semua begini. Tak boleh. Baik. Kalau macam tu Ya, tak Berhormat. dapat lah nak tanya. Besut. Work with your chief. The chief is ketua WIP. Please. Okey. Beluran boleh Bagi nasihatkan kebenaran. besut. Beluran Ya. boleh nasihatkan besut, so dia duduklah. Baik. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan menteri pada hari. Silakan Sir. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan.
Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa. Nah, itulah mungkin sambungan dari kemarin gitu, TV Thailand sebut Malaides gitu kan. Kok bisa gitu, Thailand, Pak Thailand kan bukan Melayu gitu. Dan juga mereka sebut Malaides. Wah, berarti negara Malaysia itu disebut Malaysia sudah mendunia gitu. Kita ini harus bangga gitu. Sebagai warga Malaysia harusnya bangga gitu. Nama Malaides itu sudah mendunia gitu. Bukannya kita apa ya, paling orang nanti dicari di Google, di YouTube itu Malaides itu apa gitu, dan ternyata Malaysia. Jadi kita bantu Malaysia untuk lebih mendunia lagi ya teman-teman. Mungkin itulah video singkat dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum bitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, saya selalu wassalam.